Assalamualaikum. Jom kita sama-sama kuasai sebutan huruf ba dengan sempurna. Okey, kita mulakan. Inilah huruf ba. Bunyinya sebiji macam huruf B dalam perkataan bola. Senang kan? Okey, macam mana nak sebut ba dengan betul? Kita kena kenal makhraj dia dulu. Makhraj ni senang je. Ia adalah tempat keluarnya bunyi huruf tu dari mulut kita. Untuk huruf ba, bunyinya datang dari bibir. Rapatkan kedua-dua bibir, kemudian lepaskan. Jom, cuba sekarang. Rapatkan bibir, sebut ba. Ba. Rasa tak pergerakan tu? Setiap huruf ada sifat atau ciri khas dan ba ni ada satu sifat yang sangat istimewa. Antara sifatnya, yang paling penting sekali untuk ba ialah qalqalah atau bunyi lantunan. Apa tu qalqalah? Ia macam bunyi eko atau lantunan bila ba ada tanda sukun. Jadi, bukan sebut up dan berhenti, tapi ab. Ada lantunan sikit di hujung. Sekarang, jom kita tengok beberapa kesilapan biasa yang kita kena elakkan. Penting ni. Pertama, jangan kemam atau tekan bibir kuat sangat. Cukup sekadar rapat dengan kemas. Kesilapan paling biasa, lupa nak lantunkan bunyi bila ba tu sukun. Ingat qalqalah tu? Dan pastikan bunyinya jelas. Ba, bukan berangin atau tebal macam bah. Alright, teori dah faham. Sekarang masa untuk praktis. Jom ikut saya sebut sama-sama. Kita mulakan dengan yang berbaris. Sedia? Ba, bi, bu. Sekarang giliran anda. Sekarang yang sukun. Dengar lantunannya ya. Ab, ib, ub. Jom cuba sekali lagi. Mantap! Kuncinya adalah latihan. Teruskan praktis sampai jadi lancar dan semula jadi. Okey, sebelum kita habis, ada satu fakta menarik tentang huruf ba yang anda patut tahu. Tahu tak, ba adalah satu-satunya huruf yang terlibat dalam dua hukum tajwid yang penting. Ini membuktikan setiap huruf ada keistimewaan tersendiri. Nak tahu lebih lanjut? Teruskan belajar.